Tak sah tau kalau kau pergi kat Muar, kalau tak makan dekat bakar-bakar Haji Oli. Ni orang Muar sih cakap tau. Tempat ni menjadi pilihan sebab kedai dia betul-betul tengah bandar tau. Lepas tu pilihan makanan pun banyak juga. Ni antara makanan orang yang ada kat situ. Sesuai kalau korang bawa family. Dalam set yang pertama ni dia ada ikan bakar berapi tau. Dia pakai ikan cakap, dia buat bakar sambal. Dalam ni pun dia ada sotong goreng tepung tau. Ada kupang masak sambal dan ada udang buttermilk. Last sekali dia bagi sayur, nasi dan juga air buah. Untuk set kedua ni pula dia ada masak lemak daging salai ataupun kau nak tukar ke siput sidut. Dan dia ada asam pedas padi ataupun nak tukar ke tenggiri. Dia bagi sekali telur goreng, ayam goreng 2 ketul, set ulam dan last sekali dah bagi ikan bakar. Untuk set yang terakhir ni pula dia ada set shell out tau. Dalam ni dia ada udang, ketam, kupang, lala, kerang, banyak lah lagi. Untuk minuman sini betul-betul banyak pilihan tau. Yang paling baru ni dia ada blended, dia ada 6 jenis total semua. Untuk pencuci mulut pun ada banyak juga. Ada ABC, cendol pulut, ais kepal, ABC coklat. Sebenarnya ada banyak lagi tau menu-menu kat sini. Kalau saya sebut satu-satu sampai besok pun tak habis. Orang mana yang ada sekitar Muar tu ataupun ada plan nak pergi ke Muar, jangan lupa tahu singgah kedai ni. Nama kedai ni Bakar-Bakar Haji Oli. Dia betul-betul dekat Jalan Bentayan tu, dekat Bandar Muar.